Selamat datang ke YouTube channel saya, Hasif Nordin. So kali ini saya nak house tour ataupun nak jual rumah baru di Myra Cove Phase 2. Ini adalah Phase 1 yang dah siap. So kalau korang tengok kat belakang saya ni memang sangat-sangat cantik. Jom follow saya guys. Boleh follow saya. So kat sini ini adalah main entrance dia. So kalau korang masuk, so situ adalah main lobby dia. Main lobby dia. So kat sini yang paling saya suka, kalau agent kan, saya agent tapi saya rasa nak beli rumah ni. Sebab apa? Sebab dia punya design dia sangat cantik guys. Macam mana nak cakap korang tengok sendiri. Dia simple, minimalis dan dia punya high end product. Sebab apa? Sebab kualiti dia tu tak nampak murah. So bayangkan kalau korang beli dekat sini tapi vibe dia tu macam resort di Bali. Tapi korang duduk di Cyberjaya aja, belakang Tasik. Okey. Balik kat sini, so korang masuk buat apa roundabout kat sini, and then sini tempat menunggulah. Memang sangat cantik guys. Sini main lobby dia, main lobby entrance dia. And then yang menarik kat sini, unit kat sini ialah unit sama level dengan parking. So tapi unit tu tak banyak, dah hampir sold out dah. So ni aku tunjuk macam mana keadaan sama level tu. Okey, sebelum tu aku nak tunjuk ni ialah tangga ke facilities. Kejap lagi saya bawa kepada korang tunjuk facilities yang ada. Ada badminton, ada futsal, ada pickleball, ada apa lagi, macam-macam lagi lah. Dia sangat besar. So korang tak perlu pergi kat luar untuk main futsal ke pickleball ke semua. So dalam rumah korang pun dah dapat benda tu. Sangat-sangat jimat guys. Okey, jom. So kalau korang tengok ni adalah level parking. Ini adalah rumah orang. Sini adalah rumah orang lah. Ini phase 2 memang dah sold out dah semua. Cuma aku nak tunjuk kepada korang je gambaran sahaja. Okey. Inilah laluan ni lah laluan ke rumah. Dan bayangkan ini hanya parking anda. Macam duduk rumah landed, tapi duduk dapat facilities all condo. Memang terbaik guys. Aku rasa ni first time aku jumpa rumah yang sama parking level. Okay guys. Alright. Okay dah. Ni aku nak tunjuk kepada anda semua. Inilah parking dia. So korang jalan berapa langkah je? Tak sampai 20 langkah. Okay. Ni lah rumah korang. Okay. Ni contoh sajalah. Yang ni ada owner kita. So kita tumpang masuk nak tengok actual unit macam mana. Okay. Ni bersepah sikit. Sorry guys. Okay. Ini adalah saiz 1600 lebih square feet yang paling besar lah. So memang sangat puas hati. Ni adalah dining area, ni kitchen dia. Ni owner tengah buat renovation. So bersepah sikit lah. So saya nak tunjuk ala khoda je kat sini. Yang paling menarik kan, so tengok dia punya ruang tamu dia sangat-sangat lebar. Berapa kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam 12 kaki, dalam 13 kaki dia punya lebar dekat ruang tamu. Selain di door ada 2 pintu. And then kat sini ada lebih kurang 4 kaki balcony dia. Ni adalah actual unit guys. Sebiji macam resort. Memang mind blowing lah. Memang terbaik. Okay, yang ni ada 4 bilik kan. Ini ni ada 4 bilik, 3 tandas. 3 ke 2 Okay, korang tengok semua tanah kat sini sangat-sangat besar. Dia 11 acre semua. Tapi only 700 unit. So phase 1 dah settle. Ini phase 2. So kita tengok tengah bina lagi. So dia jangka siap November 2028. Okay, ni adalah phase 2. So tanah-tanah dia sangat-sangat besar. So kat situ adalah facilities lagi. Situ ada playground. Dan kat sini ada pool untuk mini pool lah untuk kanak-kanak. Okay, jom let's go. Kita tengok swimming pool dia. So kat sini saya sangat suka sebab macam korang tengok macam resort kan. Memang sangat nice.
So sorry lah kalau bunyi bising sebab dia tengah buat construction lagi. So sini adalah tempat santai dia. Ada kursi semua. So ni adalah swimming pool dia. Luas dia dalam luas dia adalah 47 ke apa? 47 meter guys. So dia kat sini 25, ke sana 25 meter. Okey. Jom saya bawa tour lagi. Memang sangat cantik guys. Ni kondo korang duduk sini. And then puas hati lah. So kalau korang tengok atas, bahagian atas ni adalah gyms. Okay, ni facilities gyms dia sangat besar, sangat luas. Dengan equipment dia sangat banyak bagi saya. So kat sini view kondo dan view swimming pool dan view tasik. Dan kat sana adalah Sejati Lakeside 2. Okay, jom follow saya lagi. Memang besar guys kat sini. Bukan equipment gym biasa-biasa. So and then ni adalah space, open space lagi kat sini. Kat sini boleh main yoga, aktiviti macam-macam lagi lah. So ni dengan kat tengah ni ada lagi equipment dia. Dan ni bahagian dumbbell lah. Alright. Ni adalah show unit dia, Myra Cove Gallery. Okay, so ni adalah circle module dia, sangat-sangat besar. Dan ni adalah meja-meja untuk kita brief lah kepada anda segi monthly payment, finance semua. So kat sini, so jangan risau kalau bawa anak sekali pun kita ada ni tempat untuk main yang budak-budak. Ada belakang, jangan risau. Okay. Dan kat sini juga kita ada surah, ada tandas ada kat belakang itulah. And then first kali saya nak explain kat sini adalah lokasi. Tadi kita explain dah cerita sikit tapi kita cerita detail sikit pasal lokasi. So lokasi ni Myra Cove kat sini adalah sangat-sangat strategik. Yang paling penting, yang pertama, dia dekat sangat dengan Hospital Cyberjaya, dekat sangat dengan Tamarin Square, dekat sangat dengan sekolah rendah, sekolah menengah dan sekolah menengah dan sekolah rendah Cyberjaya 2 akan dibina. Tak lama dah tu. Dan dekat bajet pun dekat. So sangat-sangat strategik. So kalau beli kat sini untuk on stay, untuk investment, sangat-sangat terbaik. Sebab apa? Kalau beli sini untuk settle down, sebab apa? Dekat dengan sekolah, dekat dengan university. So bayangkan anak-anak anda besar ni tempat yang sama sahaja, tak payah keluar tempat lain dah. Okay, nice tak? So kat sini saya akan cerita skill modul dia. Okay, besar tak? Sangat-sangat besar. First kali fasa 1 dah sold out. Semua total adalah 700 unit. Dan saiz tanah kat sini adalah 11 ekar freehold. Yang mana freehold ni sangat-sangat kegemaran ramai. Freehold, betul tak? Tapi kat sini nak cerita apa yang unik kat sini yang paling mahal, iaitu unblock view. Biasa kalau kondo ni kita expect nak block view cantik lah. Nak beli kondo ni paling penting nak view cantik lah sebenarnya. Tapi ada kala kita tak bernasib baik sebab kondo lain pula dibina. Tapi kat sini jangan risau, sebab first kali saya jamin tak akan naik kondo. First kali dia ada ni, sini adalah jalan Persiaran Bestari, tak akan naik kondo kat sini. Dan belakang pula adalah tasik. So tak logik lah ada kat kondo dari tasik tu. So memang tak akan block view. So sini view Cyberjaya dan sebelah sana view tasik. Okay, alright. So saya nak cerita mengenai facilities. So kat sini kita masuk dalam guard ni, kita akan nampak lobby tadi yang saya buat video tadi. And then kat sini adalah badminton court. Dan kat sini futsal court. Facilities first ni dia link dengan rumah yang kat bawah-bawah ni. Tapi kita yang nak jual phase 2 ni ialah area sini. Area sini lagi menarik sebab apa? Jom follow saya. Sebab apa dia adalah facing tasik juga. Sana facing Cyberjaya, ni facing tasik. And then dia link dengan swimming pool dan gyms.
So kat sini saya lupa duduk sini. Duduk mana? Saya lupa nak cerita mengenai rumah yang sama level parking. So ni rumah anda, ini adalah parking. Ni panggil low apa? Ni sama level lah, sama level. Okay, alright. So saya suka kat sini sebab dia size dia tu 1,200 paling kecil dan paling besar adalah 1,600 square feet. Ada lagi paling besar 2,000 square feet. Jom kita tengok layout dia pula. Okay. Ni adalah layout dia. Dia ada kat sini dia satu je type dia tapi lebih kurang sama lah. Ini like T6A, ada 4 bilik, 2 bilik air dan saiz 1,426 square feet. So kita tengok kat sini, ni adalah pintu masuk kita, and then kita terus masuk ke living area and kitchen area. Dan kat sini kita terus masuk ke bilik. Ni bilik yang ketiga, bilik kedua, bilik pertama, ni bilik master besar kedabok. Jom kita masuk ke show unit dia. Okay, first kali saya nak tunjuk kat sini. Kat sini dia punya luas dia hampir dalam 4 kaki. Dan kat sini pula dalam 2 kaki untuk rak kasut. Okay, alright. Jom kita masuk ke dalam. Okay, macam anda semua tengok, sangat-sangat luas guys. Dalam lebih kurang 13 kaki atau 14 kaki dia punya lebar dia. And then jom kita tengok balcony dia. Balcony dia tak besar tak kecil, agak nice lah, ada 4 kaki. Tu balcony dia. Okay. Betul. So kalau korang tengok, nampak besar. Ceiling dia dalam 3 meter. 3 meter dia punya tinggi dia. So ni bahagian dapur dia. Di bahagian dapur ni, sini action dia. Sebenarnya kalau HO unit dia tak ada benda ni lah. Okay, jom. Tapi kat sini kalau korang tengok, kalau buat dining table kat sini dia macam crowded sikit lah. So kat sini better bagi pendapat saya buat island table guys. Island table lagi menarik. Cucuk masuk sini. Lagi terbaik. Dan kat sini kita buat dining table lah. Sebab apa? Sebab dia tak makan ruang sangat pun. Sebab ni lagi besar, lagi lebar dia punya size dia. Okay, jom kita tengok di bahagian yard pula. Yard ni lebih kurang dia punya panjang dia lebih kurang 8 kaki. So kat sini mungkin boleh buat wet kitchen. Masak-masak kat sini dia akan keluar dekat asap-asap kat situ lah. Tak kacau bahagian dalam lah. And then kat sini pula kita ada boleh letak mesin basuh kat sini dan dryer. Okay, jom kita tengok ke bilik pula. Okay guys. Okay, so ini adalah bilik dia. So setengah kondo tu dia buat ni separuh bilik, sini separuh bilik. Tapi kat sini dia buat sini satu ruang living area dan kitchen area, dan ini bilik sahaja. Okay, jom. First kita masuk bilik yang ni. Okay, bilik yang ni korang boleh buat macam ni. Dia buat ID ni buat apa? Bilik office. Sebab ramai sekarang buat kerja dekat rumah, bilik office. Dan kalau tak ada bilik office, mungkin boleh buat tempat surau, tempat baca buku, tempat main anak-anak, mainan anak-anak. So tak bersepah lah kat situ. And then kat sini sebenarnya dia tak ada cermin. So kalau korang nak buat style macam ni juga, korang kena pecahkan dinding ni lah. Ni hanya show unit sahaja. Okay, jom kita masuk ke bilik seterusnya. Okay, ni bilik mungkin korang boleh jadikan idea untuk bilik anak perempuan. Sebab apa? Kalau korang ada anak perempuan, mungkin korang boleh buat sini double decker, dan kat sini mungkin boleh tempat study diorang lah. Tapi kena buat tiru macam ni pun cantik juga, agak nice lah. And then ni sebenarnya tak ada lah sebenarnya. Untuk actual unit tak ada. Ini hanya untuk show unit dia ada macam pintu. Tapi sebenarnya tak ada lah. Okay, jom follow saya lagi. And then di bahagian ni okay, sementara tu saya nak cerita mengenai lantai kat sini. Dia dalam 1, 2, 3, 4 kaki dia punya keluasan jarak kat situ. So tak sempit sangat lah. And then first kali inilah tandas untuk buat investment ASB ataupun
macam-macam lagi lah buat emas pun boleh kat sini. Dia pecahkan dengan tempat mandi. Tempat mandi kita ada tingkap, ada shower kat situ, sangat nice lah. Sini kita dah tunjuk tadi. Belum lagi, sorry. So ini adalah bilik yang seterusnya. Tadi bilik first, kedua, ketiga, yang ni ketiga lah. So yang ketiga ni dia ada tingkap lah. Sana bilik yang ni ada tingkap tak? Bilik ni pun ada tingkap juga. So kalau korang pilih tingkap view Tasik, akan dapat Tasik lah kat belakang. Kalau view Cyberjaya akan dapat view Cyberjaya lah kat belakang. Okay, alright. Ni bilik yang ketiga. Jom kita tengok bilik yang bagi saya sangat cantik. Bilik yang ke master room. Bilik master lah. Okay, bilik master ni dia sangat-sangat besar guys. Sebab apa? Sebab kat sini kalau nak masuk katil super king pun boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia ada ruang lagi kat sini. Dia sangat besar. Dia ada ruang lagi kat sini. Kat sini mungkin korang boleh buat meja makan, meja makan pula. Meja makeup. Sorry, meja makeup kat sini. And then kalau nak buat meja office, mini office pun kat sini pun boleh juga. Untuk santai pun boleh, tak ada masalah. Okay. And then kat sini kita ada wardrobe. Saya suka area sini sebab apa? Sebab mungkin korang boleh buat satu partition untuk tutup baju-baju korang. Tak nak buat pun tak apa, tapi saya suka bertutup macam tu. Sini untuk wardrobe. Dan sini adalah tandas dia lah. Okay, tandas dia. Tandas dia tak besar tak kecil, agak nice lah. Okay. Itu adalah bilik master dia. Okay. Kalau korang berminat dengan Myra Cove yang fokus kepada high-end condo, korang nak duduk rumah yang low density, hanya ada 700 unit sahaja, dan berkonsepkan resort, korang boleh consider rumah ni. Sebab apa guys? Sebab harga walaupun kualiti high-end, tapi harga sebenarnya kalau kira betul-betul, dia harga B40. Sebab apa I cakap B40? Sebab 1 square feet hanya RM430 sahaja, berbanding dengan harga market sekarang 1 square feet sebenarnya RM600. Korang survey harga rumah baru, harga RM600 per square feet. Tapi kat sini, ini bagi saya kualiti sangat cun dan harga sangat murah, memang sangat berbaloi. Okay, harga bermula dengan RM600,000 lebih dan sampai ke RM700,000 lebih. So kalau dia ada rebate lagi, dia ada 10% rebate dan 2%, 3%. Nanti saya tulis balik dia punya detail rebate dia. And then kalau korang first home buyer pun sangat sesuai untuk beli rumah ni, sebab I akan guide you A sampai Z sampai korang dapat kunci rumah. Macam tu. Okay. Dan mohon subscribe saya punya YouTube channel guys. So saya akan buat lagi konten-konten house tour. Dan kalau korang nak beli rumah dekat Klang Valley ni, boleh contact saya juga, saya akan guide juga. Dan kalau korang nak saya ataupun owner-owner nak jual rumah, boleh contact saya juga. And then kalau owner nak carikan penyewa, saya pun cover juga. Okay? Itu sahaja house tour saya kali ni. Siapa yang berminat projek Myra Cove Phase 2 dengan harga bermula daripada 500 ke 600k sahaja, dengan 430 square feet per 430 per square feet. Sangat-sangat murah. Okey, boleh contact saya secepat mungkin. Kita pergi ke show unit dan saya akan tolong kirakan loan monthly anda dan guide anda A sampai Z. Okey? Dan korang boleh subscribe saya punya YouTube saya kali ni, sebab saya akan buat house tour banyak lagi rumah subsale dan projek dekat Cyberjaya, Sepang, Putrajaya, Kaja. Okey? Thank you for watching. Okay.